Tutorial kemuncak untuk video kurta ini. So saya nak ajak anda cantum collar. First, anda kena cantum bahagian bahu dulu, bahu depan dan bahu belakang. Lepas anda dah jahit depan dan belakang, anda kena tindih, lepas tu jahit tepi lah kat sebelah dalam. Lepas tu barulah kita masukkan collar ke dalam leher. Dan dalam buku ni, kami ajak anda cara yang mudah untuk buat pola 1 jam. Bagi siapa newbie boleh lah. Dan bagi siapa dapatkan buku ni, kita sediakan video panduan. Jom kita sambung jahit. Collar ni anda lipat dua. Cikgu, cara jahit collar macam mana? Saya dah buat dah video sebelum ni. Anda kena tengok video sebelum ni. Sebab tu jenis saya 30 hari 90 video jahitan yang saya supply untuk boleh rejab kali ini. Okay, saya dah buat satu-satu, anda boleh follow. Tengah dah dapat kan? Kemudian kita dapatkan tengah pada badan pula ataupun pada leher. Samakan bahagian tertulang ini. Okey, sama dah. Kemudian anda dapatkan belakang dia. Siapa yang belum follow, follow dulu. Saya nak tanya soalan juga kat sini. Bila anda kenal jam terbang ya? Cuba komen sikit. Okey, selepas itu ukur dululah. Ni ramai yang tak buat ni. Ukur dulu. Okey, saya dah marking tengah tu. Kita lipat dua kita punya tertulang ni bagi sama. Kemudian kita letakkan daripada mula. Okey, kita tarik sampai tak? Okey, kalau ikut cara saya ini, dia macam sampai ataupun dia terlebih sikit daripada merah tu. Tapi dia kira halal kerana fabric ni boleh di-adjust. Dia tak lebih sangat lah. Saya boleh katakan dia terlebih dalam 1 hole je. Okey, dia still boleh masuk. Macam tu. Tapi kalau anda buat, terlebih banyak ni, maksudnya salah buat pola. Ataupun kurang pun sama, salah buat pola. Anda kena keruk lagi. Okey, kalau terlebih macam nak buat? Siapa pernah kena leher tu yang terlebih daripada collar? Kalau pernah kena, cuba komen pernah. Jahit dari tengah belakang dulu dan kita jahit pada badan sebelah dalam. Iaitu collar ni mula-mula kena jahit pada badan sebelah dalam. Dah lock dah kan? Kemudian takkan lock pada bahagian hujung collar. Ni hujung collar dengan tertulang. Takkan jahit ngam-ngam pada L ini. Ni L ni. Tu dia. Adakah anda sedia untuk melihat hasilnya? Kalau sedia, tap screen sikit dan boleh nyatakan komen anda. Saya memang suka minta orang yang tengok video saya ni komen supaya saya dapat tahu, rupanya dia tengok sampai habis. Okey, jahit sampai hujung. Okey. Kemudian kita akan jahit semula daripada awal. Maksudnya awal yang mana cikgu? Ni sebenarnya kena jahit sini dulu. Tapi kita kena lock bagi mengelakkan apabila kita terjahit jadi terlebih. Okey. So sekarang kita akan jahit mula dari sini. Lock dia. Kemudian kita jalan. Allahu Akbar, laju sangat. Okey, jahit balik ke depan dengan penuh berani. Basi cuma suku inci. Dalam buku saya ada terangkan. Untuk basi kita suku inci saja pada bahagian leher. Dan jangan risau, bagi siapa yang memiliki buku jam terbang, insya-Allah anda tak menyesal. Anda boleh hasilkan baju dengan lebih mudah dengan cara yang senang. Okey, nampak? Bila saya dah lock, senanglah sikit dia punya jahitan tu tak lari tengah tu. Silakan. Anda memang hebat. Hampir ke penghujung, kita akan pastikan basi serata suku inci pada bahagian keliling. Okey, dah siap. Bila dah siap, tolong tengok ada tak bahagian yang terkelepit atau berkedut. Nampaknya semuanya cuncun lemcai. So sekarang kita akan menjahit di sebelah luar pula. Kita akan menindih dia seperti ini. Masuk. Okey, cun. Nampak? Kita akan tindih daripada luar pula. Let's go. Kita akan tindih setepi seperti ini sampailah ke hujung collar. Okey, tengok yang ni kan. Pastikan betul-betul ngam-ngam sebab tadi kita dah lock, kita tak ada isu sangat lah. Kalau terlajak bertanduk tu apa cikgu? Tak apalah, anda buat dulu salah, dah buat salah baru saya namakan dia tanduk. Kenapa dia bertanduk? Jika anda tersilap teknik jahitan. Saya masih tak faham cikgu tanduk tu apa. Tak apa, lupakan dulu. Bagi newbie, anda kena buat dulu. Okey, pastikan bahagian yang berlawanan juga sama. Pastikan elok dan sempurna dia punya pendaratan pada bahagian L tersebut. Okey, lepas tu kita akan jahit dan teruskan sampai siap. Okey. Okey, collar kita sudah pun siap. Jom kita pakai. Okey, akhirnya baju collar Mandarin kita pun dah siap. Saya tahu ramai yang tengah nanti-nanti sebab saya buat video ni agak panjang dan berepisod-episod. Saya tengah maraton sebenarnya. Dalam bulan Rejab ini, saya akan cuba produce 90 video tentang jahitan. Tolong doakan saya. So, bermaksud 1 hari 3. Sampai bila anda nak beli baju lagi, sedangkan anda boleh jimatkan duit anda sendiri. Sekarang kita belajar jahitan. Okey, kita belajar menjahit sampai boleh hasilkan baju raya untuk keluarga kita sendiri. Macam mana? Okey ke okey? Kalau ada soalan apa-apa, anda boleh komen dekat sebelah sini dan juga boleh follow Jam Terbang untuk video konten seterusnya. Next, mungkin saya akan ajar jahit cantum lengan. Nak belajar ke? Jumpa di next video.